Laporan serantau hari ini dari negara Thailand. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra telah menerima pengampunan diraja bawah satu utusan yang dikeluarkan sempena ulang tahun kelahiran Permaisuri Syuhida pada semalam, iaitu 3 Jun. Dan pengampunan tersebut menghapuskan bakilah syarat-syaratnya yang masih kenakan ke atas beliau, termasuk kewajipan nak melaporkan diri setiap bulan pada pihak penguatkuasa iaitu EM. Dan sebelum ni Thaksin telah dijatuhkan hukuman penjara 8 tahun atas kesalahan salah laku ketika memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Namun hukuman itu kemudiannya dikurangkan kepada 1 tahun selepas beliau pulang ke Thailand selepas 17 tahun berada dalam buangan yang ditentukan sendiri. Dan beliau pernah menjalani tempoh tahanan di hospital polis sebelum dibebaskan secara parol. Satu perkara yang kemudiannya menjadi kontroversi politik lah. Dan pengampunan terbaru ini menamatkan sepenuhnya hukuman beliau lebih awal daripada tarikh asal yang dijadualkan berakhir pada September nanti. Dan kini persoalan besar yang timbul ialah apakah langkah politik seterusnya yang akan dimainkan oleh Thaksin setelah beliau bebas sepenuhnya daripada segala sekatan. Dan ini sememangnya berita baik buat beliau, namun tak pastilah berapa ramai rakyat Thailand yang benar-benar menyambut baik perkembangan ini. Dan apakah maknanya kepada masa depan parti PiU Thai dan landscape politik Thailand, dan secara keseluruhan masih belum dapat dipastikan. Namun ramai percaya bahawa Thaksin Shinawatra masih mempunyai beberapa strategi dan percaturan politik yang belum didedahkan lagi.